Assalamualaikum dan salam sejahtera guru-guru yang saya kasihi. Hari ini saya ingin berkongsi satu hakikat yang sangat besar, satu hakikat yang menjadi nadi kepada seluruh profesion perguruan. Guru bukan sekadar mengajar, guru menghidupkan harapan murid. Wahai guru, di hadapan anda setiap hari bukan sekadar murid. Mereka adalah jiwa-jiwa kecil yang sedang mencari cahaya, sedang mencari arah, sedang mencari seseorang yang percaya kepada mereka walaupun diri mereka sendiri belum nampak potensinya. Setiap hari ada murid yang datang ke sekolah dengan hati yang patah, dengan semangat yang hilang, dengan keyakinan yang runtuh. Ada yang rasa mereka tak pandai, ada yang rasa mereka tidak berguna, ada yang rasa mereka tidak akan berjaya. Tetapi mereka terus melangkah ke kelas kerana mereka tahu ada seorang guru yang akan menyapa mereka, yang akan memberi peluang baru, yang akan menghidupkan sesuatu dalam diri mereka. Dan guru itu adalah anda. Wahai guru, ketika anda berkata, awak boleh buat ni, itu bukan ayat biasa, itu suntikan harapan. Ketika anda menghampiri murid yang muram dan bertanya, kamu okey? Itu bukan soalan biasa, itu penyelamat perasaan. Ketika anda memuji walau sedikit pencapaian mereka, itu bukan pujian kosong, itu pembakar semangat. Dan apabila harapan itu menyala dalam diri seorang murid, dunia mereka berubah. Tiba-tiba yang malas jadi rajin, yang takut mula berani, yang putus asa mula bermimpi, dan semuanya bermula daripada kata-kata lembut seorang guru. Begitu besarnya peranan anda. Anda menghidupkan kembali apa yang murid rasa sudah mati, harapan, keyakinan dan masa depan. Sebagai pengetua anda, saya ingin beritahu satu perkara dengan penuh keikhlasan. Teruslah hidupkan harapan itu, guru, kerana harapan yang anda nyalakan hari ini akan menjadi kejayaan mereka esok. Anda mungkin tidak nampak kesannya sekarang, tetapi suatu hari murid itu akan datang dan berkata, cikgu, kerana cikgulah saya percaya pada diri saya. Dan pada saat itu, anda akan sedar bahawa anda telah mengubah sebuah kehidupan. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai guru mendapat inspirasi dan kekuatan. Terima kasih guru. Teruslah hidupkan harapan kerana harapan itu adalah cahaya masa depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera guru-guru yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengingatkan satu perkara yang mungkin nampak simple tetapi sebenarnya sangat besar maknanya. Setiap hari adalah peluang untuk mendidik. Wahai guru, kita datang ke sekolah bukan sekadar untuk menghabiskan waktu bekerja. Kita datang kerana setiap hari membuka lembaran baru, lembaran yang memberikan ruang untuk kita membina, membetulkan, mengarahkan, menghidupkan semula semangat murid-murid yang sedang membesar. Setiap hari adalah peluang. Peluang untuk mengangkat murid yang sedang jatuh, peluang untuk menenangkan murid yang sedang sedih, peluang untuk menguatkan murid yang sedang hilang arah, peluang untuk memberi harapan kepada murid yang merasakan dirinya tidak berharga. Kadang-kadang kita lupa bahawa perubahan besar tidak berlaku dalam satu hari. Ia berlaku dalam langkah kecil, ulang demi ulang, hari demi hari. Dan setiap langkah kecil itulah yang anda lakukan tanpa henti, tanpa jemu, yang membentuk masa depan murid-murid kita. Wahai guru, ada hari yang murid anda mungkin tidak fokus, ada hari yang mereka kelihatan nakal, ada hari yang mereka membuat anda rasa penat dan hilang sabar. Tetapi ingatlah, itu semua sebahagian daripada proses mendidik. Dan selagi anda melangkah masuk ke kelas, selagi anda menyebut nama murid satu persatu, selagi anda menunjukkan mereka arah, anda sedang mengambil peluang mendidik yang Allah hadiahkan setiap hari. Setiap salam anda, setiap senyuman anda, setiap kata-kata lembut anda, setiap teguran anda, itu semua adalah peluang. Mungkin hari ini murid tidak berubah, tetapi besok, lusa, setahun lagi, tidak ada satu pun kebaikan yang anda berikan yang hilang begitu saja. Sebagai pengetua anda, saya ingin mengucapkan dengan penuh rasa hormat. Terima kasih kerana menjadikan setiap hari peluang untuk mendidik bukan alasan untuk melepaskan amanah.
Anda tidak pernah gagal selagi anda terus mencuba. Dan hari ini adalah peluang baru kita. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai guru mendapat inspirasi dan kekuatan. Terima kasih guru, teruskan mendidik kerana setiap hari adalah peluang emas.